Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hadi qalbi bihamdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang dimuliakan, yang berbahagia, pengurusi dan dan kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun di masjid ini. Di samping kita beriktikaf, kita dapat juga peluang untuk bermuzakirah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insya-Allah tak berapa lama lagi akan melaksanakan puasa. Kalau panjang umur, kita berpuasalah 30 hari. Kalau pendek umur, kita berpuasalah selama-lamanya. Pilih antara dua. Kalau rasa nak puasa selama-lamanya, minta mati cepat. Kalau nak puasa sekejap, itu sebabnya kalaulah kiranya kita tahu kelebihan-kelebihan bulan puasa itu, diminta Allah Ta'ala panjang-panjang tahun puasa pun tak apa. Kalau diketahui kelebihan-kelebihannya, kita tahu sebenarnya. Tapi mengenangkan tak makan itu tak tahan. Biasalah kita. Biasanya kita ni kalau orang miskin berkata, apa kita nak makan? Orang kaya kata, di mana kita nak makan? Orang politik kata, siapa kita nak makan? Itu antara. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat ngasih lagi penyayang. Diwajibkan kita puasa 30 hari saja. Tapi dia suruhnya makan 300 hari lebih. Setahun 365 hari, berpuasa 30 hari je. Yang lebih itu boleh makan. Sunat saja berpuasa, tidak wajib. Berbeza dengan orang-orang zaman dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Kama kutiba alallazina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Orang zaman dulu pun puasa. Kesimpulannya, la'allakum tattaqun, maka dengan berpuasa itu nanti kamu akan jadi orang bertakwa. Ini persoalan. Apabila kita beriman, kita berpuasa. Apabila kita berpuasa, kita akan menjadi orang bertakwa. Itu kesimpulannya. Kalau sekiranya dia berpuasa, dia beriman, dia berpuasa, tidak bertakwa, bermakna tidak dapat memperolehi keuntungan daripada puasa ini. Kiranya kita berpuasa. Itu sebabnya Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila martamin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu orang yang sentiasa taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak berani dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kalau kita berpuasa, kita jadi orang bertakwa. Orang bertakwa tidak sekali-kali berani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita perhatikan
Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi SAW. Bila dia meninggal dunia, bergegar arasy, pasal dia merupakan seorang sahabat yang kuat mempercayai Islam itu betul-betul percaya, sedikit pun tidak berubah. Dia menyampaikan dakwahnya dengan sepenuh-penuhnya, maka dia mendapat kelebihan dari Allah SWT. Mati, malaikat turun 70,000 mengiringi jenazahnya. Itu kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Walau bagaimanapun, pada malam ini kita lihat sedikit sabda SAW. Katanya, apabila nak berpuasa, itu tertik di hati, suka kita nak berpuasa, cukuplah. Apabila sampai masanya untuk berpuasa, tertik di hati, suka rasa ada harapan, tanda-tanda syurga. Ini pening juga kepada dia tak makan. Biasanya pagi-pagi kita dah makan, tiba-tiba pagi tak makan. Itu sebabnya kita lihat bahawa kelebihan-kelebihan yang akan beri kita. Bayangkan ya, kita tak makan, lemah anggota kita. Tak makan, tak larat. Itu makan yang disediakan Allah Ta'ala, tak makan pun tak larat. Bagaimana kita tak dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu sebabnya di sini sebut, dia kata, sungguhnya syurga diasapkan, diperhiaskan oleh Allah SWT pada malam-malam Ramadan, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, habis sampainya bulan Ramadan. Maknanya sampai bulan Ramadan saja syurga diasapkan, sudah syurga dihiasi bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi sekarang ini orang yang berpuasa, Allah Ta'ala memerdekakan tiap-tiap hari 1,000,000 orang bulan Ramadan. 1,000,000 orang. Hari Jumaat, tiap-tiap saat, tiap-tiap jam 1,000,000 lagi. Maksudnya hari Ramadan ni syurga pintunya buka, neraka pintunya tutup. Kiranya kita memerhatikan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Tiap-tiap hari 1,000,000 orang yang dah wajib masuk neraka, yang dah wajib masuk neraka, dimerdekakan daripada api neraka. Hari Jumaat, tiap-tiap 1 jam 1,000,000 pula. Kan untung gitu. Sebabnya kita berpuasa, kita niat betul-betul, niat nawaitu sauma ghadin an adai fadl syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk tunaikan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita niat, sebabnya bila orang berniat berpuasa, dia tak boleh makan. Walaupun batal puasanya, dia haram makan. Walaupun puasanya batal, sengaja dibatalkan, dia haram makan. Melainkan kaum wanita yang datang bulan boleh. Atau orang-orang yang sakit, atau orang-orang musafir. Musafir itu pun tengok, kalau sekiranya dia musafir selepas subuh, tak boleh makan. Kalau musafir sebelum subuh, boleh makan kalau nak makan. Tetapi kalau berpuasa itu lebih baik, maka elok dia puasa. Kalau puasa itu menyusahkan dia,
boleh berbuka, tapi wajib qada. Pasal kiranya kita berbuka puasa, sengaja berbuka puasa, tidak akan dapat mengqadakan puasa hari itu walaupun puasa sepanjang zaman. Kiranya kita berbuka dengan sengaja, kita qada sepanjang zaman, tak sama pahalanya dengan puasa satu hari. Oleh demikian, jangan kita berbuka puasa dengan sengaja. Kita hendaklah berhati-hati. Itu sebabnya puasa ini Nabi kata ramai orang berpuasa tapi yang dapatnya lapar dan dahaga, pasal tak jaga mata, tak jaga telinga. Sebab ni puasa kita ada 3. Puasa khusus, puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Puasa umum, puasa orang biasa, tak makan, tak minum, tapi mengumpat, mengata sana, mengata sini, tak jaga lidahnya, tak jaga matanya, tak jaga telinga tak jaga, mata tak jaga, lidah tak jaga. Ada yang dapatnya lapar dan dahaga saja. Puasa khusus, jaga makan minum dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga, mata dijaga. Puasa khusus, hati dijaga. Itu peringkat yang tinggi lah. Peringkat yang tinggi, hati dijaga, tidak sikit pun. Itu sebabnya bila kita berpuasa, kita ingatkan nak berbuka apa, fikir batal. Puasa yang khusus, petang-tang nak makan apa kah? Kita awal-awal belum berpuasa ni dah start mengira. Sebabnya orang menjaga ni pandai. Kita bila berbuka, kita pergi pasar Ramadan, semua ni kita nak beli. Ini sedap, ini sedap, ini sedap, semua sedap. Kalau ada orang jual batu panggang pun orang beli. Batu berapa kilo ni tak beli. Pasal orang puasa itu yang dipikirkan makan itu. Sebab kita menungkan, jangan memikirkan apa yang patut kita berbuka petang kala. Puasa betul. Jangan memikirkan. Kadang-kadang kita selalu berangan-angan nak buka apa, akhirnya tidak makan. Pembaziran berlaku kerana membeli dan tidak makan. Dua sebab. Yang pertama, membeli tidak makan. Yang kedua, makan berlebih-lebihan. Sebabnya sungguh cara-cara makannya, kita berbuka, undang-undang berbuka, bang Allahu Akbar, kita makan bismillahirrahmanirrahim, makan terus, kurma gini. Kemudian baru kita berdoa. Selalu orang silap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah tak apalah, di masjid kurma ada 3, orang ber-5. Allah nak tunggu, habis tunggu dia orang. Cara ni sebenarnya cara kita nak berbuka. Sebelum berbuka, sunat kita wirid, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, La ilaha illa anta yaghfir li dzambal azim fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Wahai Tuhan yang Maha Besar, wahai Tuhan yang Maha Besar, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ampunilah dosa aku yang besar, kerana tidak ada siapa yang akan mengampunkan dosa besar dengan Tuhan yang Maha Besar. Kita wirid, Ya Aziz, Ya Aziz,
ya azim. Sebabnya Nabi kata orang berbuat zikr ini farhatan. Orang puasa tu dua zaman gembira ni. Farhatun indal iftar, farhatun indal liqa'i rabbih. Yang pertama gembira ketika nak buka puasa. Yang kedua waktu nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala besok. Itu dua kegembiraan kita. Yang pertama waktu nak berbuka. Kan waktu berbuka kan suka tunggu lama nak berbuka puasa sejam, 2 jam, tengok jam tak gerak jam, rasa lama masa. Dan bila orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa rasa dekat lagi. Sadaqallahul azim, lagi lapang. Hari itu muzik kat dulu. Yang ini azan terus. Maka dia. Begitu rasa lama nak berbuka. Aduh, indal iftar kita nak berbuka tu sebabnya wirid dulu. Ya azim, ya azim, ya azim. Ighfir ya dzambal azim, ampunilah dosaku yang besar. Fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Dan tidak siapa yang akan sanggup mengampunkan dosa besar dengan Tuhan yang Maha Besar. Itu kita wirid sebelum berbuka puasa. Kalau di masjid-masjid boleh kita amalkan ramai-ramai. Ya azim, ya azim, ya azim, ya azim. Kadang-kadang kita buang masa banyak. Ya, kita gunakan masa untuk berwirid, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya azim merupakan asmaul husna. Ya azim, ya azim, ya azim. Habis. Kemudian bulan Ramadan kita tahu syaitan dibelenggu. Orang kata mana syaitan dibelenggu? Ramai orang tak berpuasa. Sebenarnya syaitan dibelenggu. Nafsu kita ada. Yang jahat nafsu kita. Yang jahat nafsu kita. Syaitan dibelenggu hanya dilemahkan saja dia punya kekuatan. Kalau kita kuat, dia kuat. Syaitan itu ada. Di pendapat ulama, kalau dilihat dalam hadis ini mengatakan bahawa syaitan itu diikat, Jibril campakkan ke dalam laut. Setengah pendapat mengatakan dilemahkan kekuatannya. Jadi syaitan itu lemah. Kita pula lemah. Kuatlah dia. Maka dia masih boleh menggoda kita meninggalkan puasa atau melakukan perbuatan maksiat. Itu sebabnya dia maklum bahawa dalam bulan puasa dia kata awaluhu rahmah. 10 malam yang pertama rahmat. 10 malam yang kedua maghfirah, pengampunan dari Allah. Malam yang 10 malam yang ketiga itqul nanar, bebas daripada api neraka. Sekarang kita 10 malam yang pertama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita sembahyang tarawih, nak kesankan main tarawih ni, makna tarawih itu rehat-rehat. Makna tarawih itu rehat-rehat. Tapi biasanya banyakkan masjid-masjid tidak rehat, lagi sebenarnya. Saya berpendapat begini, kalau nak cepat sembahyang 8 rakaat cukup. Kalau nak cepat. Kalau nak lambat sembahyang 20 rakaat. Nak lambat lagi 36 rakaat. Sayyidina Muawiyah sembahyang 36 rakaat. 36 rakaat. Jadi
kita semayang 8 rakaat. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 11 rakaat. Dan boleh tangguhkan witir itu pada tengah malam. Semayang 8 rakaat sahaja, supaya bersenang-senang. Yang heran, banyak masjid-masjid bayang 20 rakaat, dilintang tukang nak cepat. Selawat pun laju sangat. Allah selamat, tak ada harapan. Yang hebatnya, semayang tarawih laju, doanya panjang. Doa Allahumma ja'alna bil iman kamil, minta iman yang benar. Wali para indikan wa'di, minta supaya dapat melaksanakan farduan. Wali zakat supaya ini dapat melaksanakan zakat. Ujungnya bi'aurin na'im zawijin, minta kahwin anak bidadari. Minta kahwin bidadari. Perempuan dia tahu makna, dia pun amin juga. Kesian perempuan. Minta kahwin bidadari. Bi'aurin na'im zawijin, minta kahwin bidadari. Minta makan syurga, minta makan minuman syurga, minta hebat-hebat minum, minta. Doa itu tak ada orang terjemah lagi. Saya tengok banyak buku-buku ditulis, doa itu tidak terjemah. Banyak orang tak tahu maknanya. Jadi baguslah doa tu pun. Tapi nak pesan, kalau kita nak minta minum syurga, minta masuk syurga, dan minta kain syurga, minta macam-macam. Minta pakaian syurga, apa namanya, pakaian syurga, sutra nipis dan tebal, cotton tak mahu. Minta minum madu, kopi O tak mahu. Tak hebat. Tapi nak pesan, kalau begitu semayang bersenang-senang. Bukan bersenang sangat. Jangan semayang langsung sangat, malah makmum pula. Kalau dulu kampung saya itulah, imam 2 jam main tarawih. Dia baca main tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum lari habis. Kalau sekarang lah buat gitu, Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum belakang nak gila, imam gila. Sederhana. Habis. Kita lihat sini pula. Yaqulu Allah ya Ridwan, iftah al-bab al-jinan bisaimin min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wahai malaikat Ridwan, bukalah pintu syurga bagi orang-orang yang berpuasa di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga bagi orang-orang berpuasa di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di saja, kiranya kita ada kelebihan wang, memberi orang berbuka, maka kita mendapat pahala puasa 1 hari orang yang kita memberi buka. Sebabnya kita cari peluang untuk memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ni, kalau kita buat yang fardu, pahalanya 70 kali ganda. Buat yang sunat, pahalanya dapat pahala fardu. Kalau kita sedekah, dapat pahala berganda-ganda. Itu sebabnya bulan puasa ini, apa saja keistimewaan yang Allah beri kepada kita, menunjukkan
rahmat Allah SWT kepada kita, bahawa sungguhnya tiap-tiap ibadat dikira berganda-ganda. Kullu hasadin bi'asyri amsalih illa sawm fa innahu li wa ana azbik. Tiap kebajikan itu digandakan 10 kali ganda, melainkan puasa. Puasa Allah Ta'ala saja yang tahu. Allah Ta'ala yang memberi balasan orang yang berpuasa. Jadi sekarang kita buat satu keazaman. Ramadan tahun ini aku nak puasa betul-betul, aku nak sembahyang tarawih betul-betul, aku nak baca Quran betul-betul, aku nak zikir, nak tinggalkan segala perkara-perkara yang lara supaya mendapatkan jalan pahala yang banyak. Tak tahu tahun depan. Tahun depan tak tahu sama ada kita bertemu akhir bulan Ramadan itu. Jadi itu sebabnya dikatanya bulan Ramadan orang minta ampun diampunkan, orang minta doa dimakbulkan, orang istighfar diampunkan. Jadi kalau sekiranya kita tahu kelebihan bulan Ramadan, mengapakah kita tidak berusaha untuk memperbanyakkan ibadat bulan Ramadan? Kurangkan tidur. Kadang-kadang kita bulan Ramadan lagi banyak tidur. Satu cerita, satu orang ni pergi masjid. Dia tak pernah pergi masjid. Dia nampak satu orang. Dia kata ni malaikat ni. Dia pun nak minta. Dia peluk ni orang. Saya nak kaya dia. Orang tu kata, kaya ke habis kacang ada. Punya dengan jual roti. Itu tak biasa ke masjid. Wa yaqulu ya Malik aghliq abwaab jahannam min as-sa'imin min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Malik, tutuplah pintu neraka bagi orang-orang berpuasa. Jadi orang berpuasa ini akan disediakan syurga dan ditutup pintu neraka mereka. Kita bayangkan bahawa kalau Allah Ta'ala ada siapkan itu, harapan amat cerah bagi kita yang berpuasa. Kita berpuasa, insya-Allah tidak akan masuk api neraka. Wa yaqulu ya Jibril ihbit ila al-ard. Wahai Jibril, turun bumi, ikatlah segala syaitan-syaitan itu, campakkan dalam laut supaya mereka tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Jadi dikatakan bahawa nafsu kita ada aduka nafsu allati baina jambaik. Musuh kamu yang paling ketara sekali ialah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu. Syaitan tak ada, nafsu ada. Sebabnya tiap-tiap diri kita ni ada nafsu, kita ada nafsu, kita ada syaitan, kita ada ilham, kita ada malaikat. Kiranya ada nafsu, syaitan pengaruh lebih kuat. Ilham kita ada, malaikat pun ikut sama. Jadi kita jangan sekali-kali ikutkan hawa nafsu. Jadi syaitan akan ikut sama.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqtiyat ummati fi syahr Ramadan khamsa khisal lam tu'ta ummatun qablaha." Yang pertama sekali, diberikan kepada umat aku 5 perkara yang tidak diberi kepada umat-umat sebelum. Yang pertama, la khulu qul sha'im at-tabi'u min rihil misk. Berbaunya mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Itu sebabnya ditanya orang, kita makruh menggosok gigi selepas dilincir matahari. Mengapa tidak makruh menggosok gigi sebelum dilincir matahari? Sunat makruh menggosok gigi selepas dilincir matahari. Sebab bau mulut itu selepas dilincir matahari. Sebelum itu mulut berbau, tapi bukan disebabkan oleh puasa. Maknanya bau mulut waktu berpuasa dibuang, hukumnya makruh. Di sisi Allah dikira wangi. Jangan kita cium dalam mulut orang tu. So tak tahu wangi. Maksudnya di sisi Allah. Di sisi Allah mulut kita berbau. La khalu la khulu khamsa'in atbu indah min rihil misk. Lebih harum bau daripada bau kasturi di sisi Allah. Sebabnya kita makruh menggosok gigi selepas dilincir matahari. Tapi mazhab Syafi'i sahaja makruh. Mazhab lain tidak makruh menggosok gigi. Mazhab Syafi'i sahaja makruh menggosok gigi, mazhab lain tidak makruh menggosok gigi lepas dilincir matahari. Itu yang pertama. Kemudian kata, man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina fardan fi masiwah. Barang siapa melaksanakan perduan pada bulan Ramadan seperti ia melaksanakan ibadat itu 70 kali fardu dengan lain. Wa syahrul sabri wa sawabul jannah. Bulan Ramadan bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Pahala sabar itu syurga. Sebabnya kita lihat bahawa bulan Ramadan bulan kesabaran. Sabar menghadapi macam-macam cubaan. Cubaan-cubaan kita bayangkan. Kita biasa makan pagi, tetapi tidak makan. Lebih-lebih lagi kadang-kadang kita tak sahur. Bila tak sahur, bangun-bangun pagi tengok laut, Allah, sabar. Apa? Boleh sabar. Sebabnya nak pesan tuan-tuan, kalau sekiranya kita waktu malam kita tidak bersahur atau bersahur, jadi soalan kadang-kadang dia kata dia makan malam tadi tapi tidak kenyang. Dia makan malam tadi tapi tidak niat. Apabila dia makan, bermakna dia sudah berniat. Walaupun tertik, tapi pasal apa dia makan? Nak puasa, saya makan malam tadi banyak tapi tak niat pula. Macam mana ya?
dia mesti ada niat di hatinya untuk berpuasa. Itu sebab dia makan. Maka sah puasanya. Sah puasanya. Menurut mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain. Itu sebabnya kita kena ikut mazhab lain. Kita berpuasa niat sebulan. Nawaitu sauma syahr Ramadan kullih. Sengaja puasa bulan seluruhnya. Maka sah puasanya apabila ia lupa berniat pada malam-malam berikut. Jadi hukum kalau kita niat sekali sebulan, sah puasa kita sebulan. Jika kita lupa niat, dianggap sudah berniat kerana kita niat sebulan. Kiranya kita lupa niat, lupa langsung, maka tidak sah. Tetapi tidak boleh kita makan. Tak boleh. Saya minta tak niat lagi makan, tak boleh. Berbeza orang yang lupa. Tengah-tengah puasa dia makan, makan. Jadi Allah puasa. Yang ada dalam mulut itu wajib dikeluarkan. Tak boleh Allah sayang jangan galak Allah ni. Kena keluarkan apa yang ada dalam mulut. Gitu. Maksudnya tiap-tiap benda yang kita lupa sah puasa. Syaratnya kita memang terlupa betul. Tak boleh kita makan benda-benda yang masih sangkut dalam perut, dalam rongga kita. Itu sebabnya tengah-tengah makan orang azan, wajib keluarkan apa yang ada dalam mulut. Wajib keluarkan apa yang ada dalam mulut. Tak boleh kata Allah sayang pula nak ada telan, tak boleh. Kalau telan batal puasa dan tak boleh makan maka wajib menahan diri daripada makan. Tapi wajib qada. Berbezanya orang perempuan yang mengandung dan yang menyusukan anak, kalau dia berbuka kerana masalah kesihatan diri sendiri, dia kena qada sahaja, tak wajib bayar sejam. Kiranya dia berbuka kerana takut kesihatan anaknya, maka dia kena bayar fidyah dan berqada puasanya. Orang perempuan, perempuan yang mengandung dan menyusukan anak, kiranya dia menyusukan anak tu, dia takut masalah kesihatan anaknya, maka dia kena qada puasa dan kena bayar fidyah. Itu kaedah orang yang berpuasa. Kemudian kita lihat sungguhnya rahmat yang 10 malam yang pertama, rahmat yang kedua maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kita bila bulan Ramadan kita memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maulah dapat yang dia benar lepas daripada siksaan kubur, siksaan api neraka. Kalau kita sebut masalah turunnya Al-Quran, yang kedua masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada langit, daripada langit dunia, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari sana turun ke bumi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari turun Al-Quran. Lailatul Qadar 98 tahun, maksudnya 1000 bulan. Kiranya kita beramal pada malam itu
tepat dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya 1000 bulan. Jadi Nabi pesan supaya kita beramal 10 malam yang terakhir. Dia tidak tahu apabila kita beramal saja 10 malam yang terakhir itu, kenalah Lailatul Qadar, kena. Nabi pernah ingat Lailatul Qadar, tapi oleh kerana Nabi nak beritahu kepada sahabat, ada orang berkelahi, Nabi lupa langsung bila Lailatul Qadar. Hikmahnya Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita beramal tiap-tiap malam. Kan Allah sembunyikan lima perkara daripada lima perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan keredoannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itu Allah redha kepada kita. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, boleh jadi itu Allah Ta'ala murka kepada kita. Yang ketiga, Allah sembunyikan Lailatul Qadar supaya kita sentiasa beramal bersungguh-sungguh supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan kita buang masa. Jadi Lailatul Qadar ni maknanya semalam-malam itu. Bukan 1 minit. Banyak orang pakai 1 minit. Dia tunggu tertidur dia. Allah terlepas Lailatul Qadar. Tidak. Malam itu kalau sembahyang sunat 2 rakaat pun dapat Lailatul Qadar. Kalau sembahyang isyak berjemaah dapat Lailatul Qadar. Banyak itu je lah. Tapi saya pesankan tuan-tuan, malam-malam Lailatul Qadar ni kita minta begini. Kita sembahyang gini. Sembahyang bangun malam-malam pukul 3 kita bangun. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang wudu, sunat wudu. Kemudian sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Kemudian sembahyang tahajud 8 rakaat. Kemudian sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang hajat minta satu je. Ya Allah, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Satu je minta. Ya Allah Tuhanku, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Sembahyang 2 rakaat hajat. Sujud lama sikit. Kemudian diikuti dengan witir 3 rakaat. Hanya perbezaan pendapat ulama. Kalau kita sudah sembahyang witir di masjid tadi bersama jemaah, nanti malam kita nak sembahyang witir, kita boleh sama ada nak sembahyang witir 2 rakaat lagi atau tak sembahyang itu. Maksud 2 rakaat itu campur 3 di masjid tadi, jadi 5. Maknanya witir dengan yang 3. Kita tak boleh sembahyang witir lagi 3, haram. Kita boleh sembahyang witir 2 rakaat lagi, menjadikan witir kita 5. 3 masjid tadi, 2 di rumah, ini 5. Jangan buat 3 lagi, jadi 6. 6 jadi haram. Ataupun kita bangun-bangun, kita sembahyang witir 1 rakaat, menjadikan witir jadi 4. Dan tambah lagi 3 jadi 7. Itu kaedah nak menyelesaikan masalah. Pasal Sayyidina Umar sembahyang witir malam, Abu Bakar witir awal. Jadi masing-masing ada cara-cara masing-masing. Kiranya kita rasa kita boleh sembahyang witir dan kita boleh bangun malam, kita tangguhkan witir itu. Tetapi walau bagaimanapun, lebih bagus kita sembahyang witir bersama imam, dapat berjemaah. Kan banyak orang lupa witir kan balik, rugi dia. Pasal tak semua witir ni boleh berjemaah pada bulan Ramadan. Jadi kita jangan lepaskan peluang berjemaah sembahyang witir. Kita sembahyang witir bersama imam, nanti malam-malam kita sembahyang witir, sampai tambah lagi 2 rakaat, jadi 5. Jadi
Dan ingat, jangan sembahyang 3 rakaat, 2 rakaat saja. Kalau nak buat, kalau tak buat pun tak ada masalah. Itu penyelesaian sembahyang witir. Banyak orang soalan ini. Kemudian sembahyang hajat, kalau kita rajin, kita ada masalah. Kita bangun sembahyang hajat, sembahyang 2 rakaat, kemudian kita duduk baca wa qala Ibrahim Rabbi ani kaifa tuhyil mauta sampai Sa'ya ayat 260 surah Al-Baqarah. Kemudian 41 kali kita baca, 41 kali, dan minta satu je, tak boleh lebih. Minta Allah Ta'ala satu saja kalau ada apa masalah. Kita sendirilah, tak payah minta Pak Imam mayang. Kadang-kadang orang muda-muda ni tak larat nak sembahyang, bagi Pak Imam mayang. Mam, tolong sembahyang mam, saya nak ni yang tak dapat mam. Pak Imam sembahyang, silap doa, Pak Imam dapat. Itu jadi sembahyang bayang. Saya ulang sekali lagi. Bayang wuduk 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud 8 rakaat, 2 rakaat hajat, 3 rakaat witir, 17 rakaat. 17 rakaat. InsyaAllah 3 malam berturut-turut sembahyang minta apa-apa hajat, insya-Allah Allah akan makbulkan permintaan kita. Kita harapkan permintaan kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia rahmat, maghfirah dan itqun nar. Yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah. Itu sebabnya kita kalau minta sesuatu, kita rasa nak menangis, ada tanda-tanda doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam Ramadan ini nafsu dapat diatasi dengan berpuasa atau berlapar. Kenapa kita bernafsu besar ketika berpuasa Ramadan? Boleh uraikan? Sebenarnya kalau petang-petang sekarang ni kita tidak berpuasa, nafsu makan tak ada. Tetapi bila belum masuknya Ramadan, mengapa kita suka makan banyak? Pasal apabila kita membeli, kita tidak makan, nafsu melonjak-lonjak. Kita beli lagi, belum makan lagi, kita beli lagi, tak makan lagi. Makan, nafsu tu naik. Tapi bila kita beli dan makan, nafsu menurun. Itu sebabnya kepuasan dia menurun. Tapi bila kita beli, tak makan lagi. Itu saya kata ni, apa saja jualan-jualan tu semua nak beli. Itu saya kata tadi, kalau ada orang jual batu-batu panggang pun orang beli. Ini hebat batu panggang, bagi sekilo. Pasal kehendak itu ada. Itu maksud. Saya masih kurang faham antara imam dan takwa. Ada ke orang yang beriman tapi tak ada takwa, atau orang beriman itu mesti akan dapat takwa,
Apa berbeza antara keduanya? Tiap-tiap orang beriman dia takwa lah. Maksud iman itu dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan kehendak takwa. Itu sebabnya takwa dari kan hudal lil muttaqin. Allazina yu'minul ghaib, allazina yu'minul ghaib, allazina yu'minul ghaib wa yuqimus shalah wa razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim dzalika kitabul hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah dia kitab yang memberi hidayah kepada orang yang hendak bertakwa. Jadi orang yang beriman dia bertakwa. Bertakwa itu ke depan sikit daripada beriman. Kerana orang beriman ini dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dengan kehendak hatinya. Jadi apabila dia beriman, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dia hendak ke depan. Jadi bezanya orang beriman itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang beriman. Itu saja. Tak ada perbezaannya ke depan dia. Orang beriman itu ke depannya dia bertakwa. Makna takwa itu memelihara diri daripada perbuatan dosa. Hifdzun nafsi ala ma yu'tam wa dzalika bi tarkil mahzurat. Memelihara diri perbuatan dosa dengan meninggalkan apa yang larang. Wa yatimu dzalika bi tarkil mubahat, dan sempurna takwa itu dengan meninggalkan yang harus-harus. Yang harus ditinggalkannya. Timbul soalan. Makan harus, tidur harus, segala harus. Bagaimana nak meninggalkan yang harus-harus tu? Maksudnya dia tidak tinggalkan yang harus tu. Dia makan, tapi dia berniat kerana untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi takwa lah. Maknanya dia membuat sesuatu itu kerana Allah SWT. Tujuannya hifdzun nafs ala ma yu'tam, melihara diri daripada perbuatan dosa dengan meninggalkan apa yang larang. Sekiranya dia meninggalkan yang minum, makan, mandi, ditinggalkannya, tidak jadi manusia kat dia. Tapi dia makan, dia minum kerana untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, jadi dapat pahala pula. Itu kaedah iman dan takwa. Ya. Jadi setakat itu saja untuk malam ini. Aku lakukan hadza Allahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir anni qulubana wasba'ni bi abdanana khallis innal fitana wa yahmurana wa sharri al-ahwa wa aqrana wa qina syarra syaitan wa zidna min ya rahman ta'ala yakunu alaina sultan wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.